Okay guys, so hari ni kita nak cuba test mic HolyLand Lug A1 secara ringkas dalam bentuk sharing, so korang boleh dengar kualiti suara daripada HolyLand Lug A1. Let's go. Kelajuan atau hala tuju yang lebih penting? Ada orang cakap laju penting sebab apa? Sebab cepat. Sampai cepat capai, cepat settle matlamat kita nak. Ada orang cakap hala tuju lagi penting sebab cepat atau lambat tetap akan sampai kepada matlamat dan hala tuju yang kita target tu. So kalau macam anda lebih pentingkan hala tuju ke ataupun kelajuan dalam mencapai sesuatu? Macam-macam pendapat ada. Kadang-kadang kita terlalu kejar laju, nak cepat berjaya, nak cepat sampai kita lupa nak tanya satu benda penting. Apakah antara perkara penting yang kita lupa nak tanya diri kita sendiri? Iaitu hala tuju. Aku sebenarnya nak ke arah mana? Sebab apa guna kita laju kalau hala tuju kita tak ada, hala tuju kita salah. Apa guna menang perlumbaan kalau kau berada di track yang tak bawa ke destinasi hidup kau ataupun hidup yang kita dambakan? Kita selalu banding diri dengan orang lain. Tengok orang tu dah kerja besar kan. Yang ni dah kahwin, ada kawan pula yang dah dapat beli rumah. Tapi hidup ni sebenarnya bukanlah pasal siapa yang paling cepat. Hidup ni siapa yang paling jelas hala tuju dia. Kalau laju sangat pun kita tak tahu destinasi, dia macam something wrong somewhere. Kita boleh jalan perlahan asalkan arah tuju kita dan setiap langkah kita ambil tu kita pilih dengan sedar, bukan sebab terikut dengan orang lain. Betul tak? So kalau hari ni rasa macam lambatnya aku, tak apa. Tapi pastikan satu benda ni, kita tahu ke mana kita nak pergi. Hala tuju kita tu ke mana? Laju tu bagus, tapi hala tuju tu lebih penting. Kalau kita laju tak ada hala tuju, susah juga. Slow is smooth. Smooth is fast. Tak pun kalau kita gabung kedua-duanya, okey je sebenarnya. Laju dan ada hala tuju. Pantas dan ada hala tuju yang jelas. So, apa pilihan korang? Kelajuan atau hala tuju jelas? Korang boleh komen dekat bawah. So, macam mana sound daripada HolyLand Lug A1? Nice ke tak nice? Style kan? Nampak tak? Kecil dan ringan.